Okay, hari ni kita ada satu iPhone 14 Pro Max yang mengalami masalah tak boleh nak on. Jom kita tengok apakah kerosakan yang berlaku. Kita akan cuba turn on dengan power supply terlebih dahulu. Reading power supply tu, dia jadi macam tu. Dia naik, okay, normal. Lepas tu sampai ke 200 lebih, 190, kemudian dia turun jadi kosong balik. Jadi yang ni something interesting untuk kita tengok. Yang menariknya dekat sini, kalau saya tak pasang LCD dia, bila saya turn on device ni, dia macam normal. Okay, kita cuba sekali lagi. Kalau kita tengok reading power supply tu normal apabila tak ada LCD. Bila kita pasang LCD, dia tak boleh nak boot. Okay, jadi mungkin yang ni berpunca daripada masalah LCD. Kita cuba tukar dengan LCD yang lain dan kita tengok dulu. Okay, dah ada logo dekat situ. Okay, dah ada logo. Okay, kita tunggu sehingga dia boot ke menu. Dia boot kejap, lepas tu pop, terus apa ni, shutdown. Nanti kita akan gunakan bateri dia. Okay, kita akan tengok kalau guna bateri dia boleh hidup normal ke tak. Okay, yang ni kita cuba dengan bateri dan body. Okay, jadi telefon ni just normal saja, tak ada masalah dengan motherboard. Yang masalahnya adalah LCD dia. Okay, jadi yang ni just proceed dengan penukaran LCD sahaja dan dah terus boleh guna macam biasa. Jadi untuk kes yang macam ni, selalunya kalau kedai yang tidak berlaku jujur, mungkin mereka akan cas anda dengan harga motherboard yang tak boleh hidup. Padahal kerosakan tu berpunca daripada LCD. Jadi pentingnya untuk kita memilih kedai yang berlaku jujur lah. Okay. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Sekiranya korang mengalami masalah yang sama, jangan lupa komen di bawah ataupun klik link di bio. Terima kasih guys.